Kalau gaji RM2,000 pun tak mampu menyimpan, percayalah, itu bukan sebab gaji, tapi tidak ada kesedaran dalam menyimpannya. Jadi tuan-puan, cara yang terbaiknya adalah tuan-puan simpan siap-siap, iaitu allocate siap-siap sekurang-kurangnya 10% daripada gaji tuan-puan kepada simpanan. Dan tuan-puan kena pelbagai simpanan tuan-puan. Ada dalam bentuk duit dan ada juga dalam bentuk emas macam ni. Dari pengalaman penyimpan emas tuan-puan, ramai yang bermula dengan RM100 je sebulan. Tapi pada akhirnya, pada hujung tahun, mereka bukan ada saja 2 gram. Malah mereka ada 5 gram, 10 gram, bahkan lebih daripada itu. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu adalah aura emas tuan-puan. Kita akan rasa nak tambah lagi dan kita tidak akan rasa nak jual kecuali pada perkara-perkara yang tertentu sahaja. Kalau tuan-puan tak percaya, tuan-puan boleh mula simpan serendah RM100 dalam apps ni dan tuan-puan cukup sahaja gram, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal macam dekat tangan saya ni. Caranya, tuan-puan boleh klik link di bio profile saya, daftar di situ secara percuma dahulu dan saya akan kontak tuan-puan untuk step yang seterusnya. Jangan lupa follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.